Dalam video ini, kami akan memberi gambaran am mengenai setiap elemen dalam antarmuka Frog VLE. Sila ambil perhatian bahawa option yang tersenarai mungkin berbeza dan bergantung kepada pengguna, sama ada pengguna tersebut log masuk sebagai guru, pelajar atau pentadbir VLE. Di dalam video ini, kami akan log masuk sebagai pelajar. Frog bar ialah kawasan tetap pada bahagian atas skrin VLE yang memberikan akses kepada ciri-ciri utama dalam VLE. Dari kiri ke kanan, Frog bar mengandungi elemen-elemen yang berikut. Frog head menu. Frog menu membenarkan anda untuk mengakses setiap option dalam VLE. Option help akan membuka halaman bantuan umum, manakala option preferences membenarkan anda menukar bahasa dalam VLE dan juga imej latar belakang. Dashboards. VLE mengandungi dua kawasan dashboard, iaitu School Dashboard dan My Dashboard. Anda boleh beralih di antara School Dashboard dan My Dashboard dengan klik pada anak panah ini. Halaman School Dashboard dapat dilihat oleh semua pengguna di sekolah anda, manakala halaman My Dashboard adalah kawasan peribadi anda dan hanya dapat disunting dan dilihat oleh anda sahaja. Search tool. Dengan menaik beberapa huruf ke dalam kotak search, anda dapat mencari butir-butir pengguna lain, kumpulan, site ataupun tugasan dalam sistem VLE. Ikon home. Apabila anda klik pada ikon berbentuk rumah, anda akan dikembalikan ke halaman dashboard anda. Resource Manager. Klik pada ikon Resource Manager, ia akan membawa anda ke kawasan Resource Manager. Ikon yang sama boleh didapati di kawasan Quick Launch. Di Application Tray. Di dalam VLE anda, pelbagai aplikasi dapat dilancarkan dan dijalankan pada masa yang sama. Application atau site yang sedang dijalankan akan tertera pada Application Tray. Seterusnya, apabila anda klik pada ikon site ataupun application yang anda pilih, anda akan dibawa ke aplikasi tersebut. Sebaliknya, apabila anda klik pada tanda X pada ikon site atau application, aplikasi tersebut akan ditutup. Notifications. Sekiranya anda melihat nombor tertera di sini, ini bermakna anda telah menerima mesej daripada pengguna lain dalam VLE. Ikon yang tertera menunjukkan bilangan notifikasi dalam senarai notifikasi. Pada kebiasaannya, notifikasi adalah mesej daripada pengguna lain menjemput anda ke sebarang aktiviti di dalam aplikasi kalender mereka. Notifikasi juga berfungsi apabila guru memaklumkan kepada pelajar mengenai tugasan terkini. The Site Editor. Apabila anda klik pada butang Edit di sebelah kiri skrin, anda boleh mengubah suai site yang terpapar. Sekiranya butang Edit tidak kelihatan, ini bermakna anda tidak mempunyai hak mengubah suai halaman tersebut. Quick Launch. Apabila anda klik pada butang Quick Launch, tertingkap yang mengandungi semua aplikasi akan terpapar. Aplikasi yang tersenarai bergantung kepada pengguna yang anda log masuk sama ada sebagai pelajar, guru mahupun pentadbir Frog VLE. Assignments. Aplikasi Assignments membenarkan guru untuk memberi tugasan kepada seorang pelajar ataupun sekumpulan pelajar. Assignment adalah site di mana pelajar boleh menghantar balik tugasan yang telah diberikan. Sebaik sahaja pelajar menerima tugasan, pelajar tersebut boleh menyelesaikan tugasan mereka di dalam Frog VLE dan mengembalikan tugasan tersebut kepada guru secara automatik untuk disemak. Kalender. Aplikasi kalender adalah diari peribadi anda yang membenarkan anda untuk menyelia semua mesyuarat dan temu janji anda. Sekiranya anda menjemput pengguna lain ke kalender anda, temu janji tersebut akan muncul secara automatik dalam kalender mereka. Anda juga boleh menghasilkan kalender dalam aplikasi ini untuk dikongsi bersama pelajar. My Dashboard. Halaman My Dashboard adalah muka pertama yang terpapar apabila anda log masuk ke halaman VLE. Halaman ini adalah halaman anda dan anda mungkin ingin mengubah suai dengan memasukkan gambar, video mahupun pautan laman kegemaran anda. Widgets digunakan untuk menukar reka bentuk dan kandungan dashboard mengikut kesesuaian anda. Halaman ini tidak boleh dilihat oleh sesiapa. The School Dashboard. School Dashboard memaparkan notis dan maklumat yang diuruskan oleh pihak sekolah.
Halaman dapat dilihat oleh semua pengguna yang log masuk ke dalam VLE. Hanya pengguna pentadbir VLE sahaja yang boleh mengubah suai halaman ini. Resource Manager. Resource Manager merupakan kawasan utama untuk mengakses kepada semua site, aplikasi dan fail yang telah anda muat naik ataupun dikongsi bersama anda. Sites. Sekiranya anda klik pada ikon Sites, anda akan dibawa ke kawasan Sites dalam Resource Manager. Sites merupakan laman web atau halaman yang dihasilkan dalam VLE. Sebarang sites yang anda hasilkan maupun dikongsi kepada anda akan tersenarai di sini. My Documents. Apabila anda klik pada ikon My Documents, anda akan dibawa ke kawasan My Document dalam Resource Manager. Kawasan My Document adalah kawasan khas untuk menyimpan semua fail peribadi anda di dalam VLE. Kawasan ini adalah peribadi dan tidak boleh diakses oleh pengguna lain. Penyimpanan fail adalah berkonsepkan perkomputeran awan. Sekiranya anda memerlukan fail yang diingini, anda boleh log masuk semula ke dalam VLE dari mana sahaja dan muat turunkan fail tersebut pada bila-bila masa. School Documents. Apabila anda klik pada ikon School Documents, anda akan dibawa ke kawasan School Documents di dalam Resource Manager. Dokumen ini boleh dilihat oleh semua pengguna VLE di sekolah. Departmental Sites. Departmental Sites adalah kawasan yang mengandungi sites. Kawasan ini direka khas untuk laman bidang atau laman mata pelajaran. Setiap bidang atau panitia di dalam sekolah boleh menghasilkan sites mereka sendiri dan site tersebut boleh dikongsi dengan pengguna VLE yang lain. Forums. Kawasan forums membenarkan anda untuk membincangkan pendapat anda dan melihat sumbangan idea pengguna forum yang lain. The Frog Store. Frog Store adalah laman atas talian yang mengandungi sumber pengajaran yang boleh digunakan di dalam VLE anda. Di sini, anda dapat mencari sumber-sumber pengajaran seperti gambar dan video untuk dimasukkan ke dalam site anda. Email. Frog VLE mengandungi sistem email berintegrasi. Sebagai pengguna VLE, anda akan mendapat alamat email yang unik secara automatik. Anda hanya perlu klik pada ikon ini dan anda akan boleh mula menghantar dan menerima email. The Pond. Kawasan ini adalah kawasan berasingan dan direka khas untuk pelajar. Anda boleh mencubanya sendiri bagi mengetahui cara untuk learn, explore dan discover.